Sebelum ini saya ada berkongsi video dengan anda bagaimana cara untuk merawat masalah yang berkaitan dengan mata, iaitu rabun dan juga katarak mata menggunakan pokok timun tikus. Hari ini saya nak tunjukkan satu lagi penawar yang baik untuk merawat masalah rabun mata dan juga katarak, iaitu kat depan saya ni ialah pokok katarak. Sinonim dengan namanya, pokok katarak ini sangat-sangat baik untuk merawat masalah katarak dan juga rabun mata. Cara-caranya ialah ambil bunga pada pokok katarak ni, kemudian direndam di dalam air suam. Setelah beberapa minit, air tersebut dititikkan ke dalam mata untuk beberapa titik sahaja dan tidak digalakkan untuk dibuat secara berpanjangan, cukup 2 hingga 3 kali sahaja. Seawal penggunaan, pesakit akan terasa pedih di dalam mata, tetapi insya-Allah dalam beberapa minit sahaja rasa sakit tersebut akan hilang dan pesakit akan mula rasa perubahan yang baik ke atas mata mereka.